Okey korang, hari ni aku nak isi the full safe 95 shell di Batang Kali. Okey, apa yang saya nak share pada korang, nak gunakan budi 90 round 95 yang harga turun RM1.99, yang kecoh sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Okey, kita nak tengok meter kita. Ini meter Myvi. Alright. So kita nak tengok adakah ada keuntungan. Saya dah isi amount RM15, kita nak tengok. Alright, let's go. Kita tulis kita ambil lah bahasa Melayu, orang Melayu kan. So kita pilih amount. Pastikan korang bawah 200, korang tekan amount. So letak je 15 amount. Kita test. Okay, lepas tu korang tekan kat sini. And then masuk macam tu, masukkan kad subsidi. Okay. Dapat namanya. Right, lepas tu kejap lagi suruh remove card. Okay, so kita remove card. And then kita selesailah proses untuk mengisi minyak. Okay, masukkan bonus card. Tak ada bonus card. Okay, isi minyak. Let's go. Kat sini RM2.60. So kita tengok. Okay. Saya isi RM12. Kita tengok berapa total dia. Okay. Dia akan extra 15 kepada RM19.60. Ini dia punya detail dia. Amount bayaran 15, amount subsidi RM4.60. Jumlah amount RM19.60. So kita ambil cetak receipt. So kita tengok. Pandang sekali memang tidak perasan. Perut lapar ingat roti Gardenia di highway. Tak jumpa lagi R&R kiri kanan saya. Matahari keluar, jumpa abang roti. Tanpamu tidak akan kami susali.